Hai, Assalamualaikum. Sekarang saya bersama dengan Miza. Kita tengah buat apa hari ni, Miza? Tengah buat pemasangan lintas Miza, macam mana Miza tahu air Hydrogen Vita Spring ni? Facebook. Puan Indah lah. Oh. Berminat tu kita tanya dulu macam nak cuba dulu air dia. Kata kat Melaka masa tu yang ada betul-betul dekat Masjid Tanah. Jadi kalau nak kena pergi cari kat sana lah dengan makcik tu. Lepas tu kita dah beli dalam bulan lebih lah. Rasa macam ada improvement lah. Kena lah perbaiki diri apa yang patut kan. Sihat memang kena dikeras sikit lah. Iyalah, kena ikhtiar lah kan. Korban diri sendiri dan family. Miza ada sakit apa-apa ke? Selepas saya bersalin anak ketiga tu disahkan diabetes lah. Oh, bacaan berapa tu, Miza? Masa tu tak tinggi sangat lah, bawah 10 dah. Tapi sekarang dah kena kat belas-belas ni. Masya Allah. Tak apa, insyaAllah kita doa sama-sama ya, Miza. Semoga asbab dengan izin Allah menggunakan air Hydrogen Vita Spring dapat pulih kembali. InsyaAllah, amin. Tengah pasang lah ni. Itu kan? Ni hidrogen lah ni. Katalah Encik bawa air daripada luar. Saya kata saya air luar. Betul? Betul. Ya.